Korang carilah dekat mana dalam Malaysia ni korang boleh dapatkan kereta Proton Persona tahun 2016 dengan harga RM13,000 sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Panji Waini Yuska Sesmen anda. Hari ni Panji nak review lagi dekat korang sebuah stok Proton Persona yang baru sahaja mendarat dalam stok di kedai kami. Proton Persona 1.6 Auto tahun 2016. Kereta condition sangat-sangat cantik. Enjin, gearbox tak ada masalah. Cuma cat sahaja yang korang perlu tukar. Untuk kereta ni bebas aksiden, bebas banjir, memang tak ada masalah langsung. Untuk bahagian luaran dia ni, dia datang dengan cat berwarna hitam original daripada Proton sendiri. Korang boleh tengoklah condition dia macam mana. Hanya cat sahaja yang korang perlu betulkan. Untuk bahagian dalaman dia pula, dia datang dengan interior berwarna hitam dan juga silver. Seat fully fabric original daripada Proton. Steering wheel masih lagi original Dia punya bahagian interior tengah ni pun masih lagi cantik, tak ada pecah, tak ada merekah. Sama juga dengan dia punya dashboard, memang tak ada apa-apa masalah. Untuk bahagian keluasan dia pula, korang sendiri boleh tengok dan korang sendiri tahu. Untuk model Proton ni, kalau korang duduk dekat dalam dia, memang sangat-sangat selesa dan juga luas. Cushion dia pun masih lagi bersih, cantik, tak ada apa-apa kekotoran yang pelik-pelik. So, macam yang Panji bagi tahu tadi, harga dia Panji nak lepaskan dengan harga RM13,000 sahaja. Korang carilah dekat mana-mana tempat dalam Malaysia ni yang korang boleh dapatkan kereta Proton Persona dengan harga RM13,000 sahaja. Kalau korang berminat dengan kereta ni, korang boleh contact nombor yang ada dalam video. Like, komen dan juga share supaya korang tak terlepas next update daripada kami. See you next video. Assalamualaikum.